Okey, itu dia persembahan ataupun representasikan demonstrasi Muay Thai Krabi dan juga Kipuru yang berasal dari Jepun dan ini pastinya dari negara Thailand. Okey. Dan kalau ketika ada perkataan Krabi bukan bermaksud Pulau Krabi tempat pelancongan tapi juga nama kayu yang sepanjang 65 cm yang dapat digunakan untuk mempertahankan diri. Okey, kita nak bersama dengan tetamu kita hari ini. Nurlihawati Hajidan bukan setiausaha untuk All Stars Martial Arts Showcase. Apa khabar? Baik. Pun kejap tubuh sana, kejap tubuh sini, meriah dengan sorakan, pekikan yang lambangkan semangat dan juga mempertahankan diri ya. Tadi Muay Thai Krabi kita pun kadang-kadang keliru juga yang akan berasal daripada Pulau Krabi ya, tapi bukan ya, merujuk kepada kayu yang digunakan dalam mempertahankan diri ini. Satu yang baru juga saya ketahui. Sebab selalunya kalau kita dengar Muay Thai ataupun lebih dikenali sebagai Tomoy Siam. So yang ini kita bawa hari ni ialah Muay Thai Krabi. Jadi dia lebih kurang sama, cuma specialnya sebab penggunaan Krabi yang dua kayu pendek tu. Kalau yang Kobudo yang macam saya pegang ni, ini dipanggil Tonfa. Dan setiap pergerakannya dan setiap apa yang mereka gunakan ada kaitan dengan sejarahnya. Kalau macam Kobudo tadi ia sebabkan kerana pada zaman dahulu tidak diberikan penggunaan senjata, jadi digunakan ranting kayu dan juga objek lain sebagai ganti ya, betul? Betul. Sebab pada masa kira daripada sejarah dulu, penggunaan senjata diharamkan di Jepun. Jadi itulah yang kita nampak macam tongfa ni sebenarnya ranting-ranting kayu. Dan ada macam kayu panjang bow tu digunakan untuk mengalas, bawa air, bawa beras semua kan. Jadi itulah sejarah-sejarahnya. Okey, yang ni kalau kena kepala ni, aduh sakitnya. Ini memang nama mempertahankan diri kan. Jadi saya akan bersama anda kembali. Saya nak bersama dengan Fatin lah. Okey. Fatin antara yang lama juga ceburi dalam ni. Okey Fatin, saya bersama anda kejap ya. Okey, dah berapa lama dalam dunia Muay Thai Krabi? Setahun setengah dah. Setahun setengah. Tapi yang menariknya sebab dia menggunakan kayu ni. Pada biasanya mungkin menggunakan seperti itu saja untuk yang biasa. Tapi bila melibatkan kayu mungkin agak lebih sukar sekali pergerakannya. Ya, kayu ni kalau kita berdepan dengan situasi cemasan, kita boleh ambil dekat mana-mana lah. Kita boleh ambil dekat penyapu. Boleh kita patahkan jadi dua. Boleh lah terus gunakan. Ini saiz yang lebih kurang panjang tangan ya? Tak kisah. Asalkan panjang 3 cm. Jadi melibatkan penggunaan ni